Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar berkenaan dengan pengenalan kepada mekanik dinamik. Saya, Tuan Muhammad Hafiz bin Tuan Ibrahim, akan berkongsi sedikit sebanyak tentang pengenalan kepada mekanik dinamik. Dalam topik mekanik dinamik, kita akan belajar berkenaan dengan pergerakan. Okey. Dalam topik dinamik, mekanik dinamik, kita akan belajar berkenaan dengan pergerakan. So, apabila kita bercakap tentang pergerakan, apa yang kita perlu faham adalah apabila wujudnya pergerakan akan berlaku perubahan jarak. Okey. Biasa kita ambil uh, satu jarak daripada point A kepada point D. Okey. Dan biasa ada sebuah kenderaan di sini. Okey. Dan kenderaan ni akan bergerak daripada point A ke point B. Okey. So, dalam dinamik kita akan uh, belajar berkenaan dengan pergerakan. Kita akan kaji pergerakan ni. Okey, a study of motion. Kita nak study pergerakan ni. So, daripada kereta ni akan bergerak daripada point A ke point B. So, apakah parameter-parameter yang wujud dalam pergerakan ini daripada point A ke point B? Okay. So, parameter pertama yang wujud dalam pergerakan ini adalah apabila kereta ini mula bergerak, so dia ada halaju awal dia yang kita namakan sebagai U, halaju awal. Okay. Kemudian kereta ini bergerak dari point A ke point B. Apabila tiba di point B, dia ada halaju pada point B yang kita namakan dia sebagai halaju akhir. Okey. Dan sepanjang pergerakan ni wujud, okey, dari point A ke point B, so ada jarak yang dilalui iaitu S. S adalah jarak dan masa. Okey, kereta nak bergerak dari point A ke point B, mesti ada jarak yang dilalui dan masa. Okey. Dan kemudian ada juga elemen terakhir, okey, wujudnya pecutan. Okey. So, jika ada berlaku perubahan hal laju antara hal laju akhir dan laju awal, maka ada juga parameter yang kita boleh consider, iaitu pecutan. Maksudnya, dalam kita nak mengkaji pergerakan dalam subjek dinamik ini sendiri, so ada 5 parameter asas yang kita perlu tahu, iaitu hal laju awal, U, hal laju akhir, pecutan, jarak dan masa. Okey, ini adalah 5 parameter asas yang kita perlu tahu dalam kita nak mengkaji pergerakan. Ada hal laju awal, hal laju akhir, ada pecutan, ada jarak dan ada masa. Okey, baik. So, daripada kelima-lima elemen ataupun parameter yang kita study, kita belajar tadi, so ada persamaan-persamaan asas. Okey, persamaan-persamaan asas yang wujud dalam dinamik. Okey, iaitu apakah rumus asas dalam dinamik? Yang pertama, okey, yang pertama adalah rumus asas untuk hal laju. Okey, so jika hal lajunya adalah malah constant, okey, so hal laju V sama dengan jarak bahagi dengan masa. So, ini adalah formula asas yang pertama, iaitu hal laju jarak bahagi dengan masa ataupun S bahagi dengan T. Okey. Dan formula asas yang kedua adalah formula untuk pecutan. Okey.
Dan kita consider dia sebagai kecutan malam, constant acceleration. Okay. Kecutan, okay. So, sama dengan A perubahan hal laju. Okay. Perubahan hal laju bahagi dengan perubahan masa. Okay. Perubahan hal laju bahagi dengan perubahan masa, di mana perubahan hal laju itu adalah hal laju akhir V tolak dengan hal laju awal U bahagi dengan masa. So, pecutan sama dengan hal laju awal tolak hal laju akhir bahagi dengan masa. Okay. So, daripada rumus asas yang pertama ni, hal laju V S bahagi dengan T, dan rumus asas yang kedua A V tolak U bahagi dengan T. So, di sini kita boleh keluarkan persamaan. So, hal laju sama dengan ds bahagi dengan dt, iaitu perubahan S bahagi dengan perubahan T. Manakala A adalah kecutan dv bahagi dengan dt. So, saya ringkaskan. So, V sama dengan perubahan S bahagi dengan perubahan T, manakala A sama dengan perubahan V bahagi dengan perubahan. So, ini adalah formula asas, okay, yang wujud dalam dinamik. Formula untuk hal laju dan juga formula untuk kecutan. Baik. So, daripada dua formula asas ni, kita boleh terbitkan beberapa formula-formula lain. Okay. Kita boleh terbitkan beberapa formula-formula lain. Okay. Kita pergi dengan terbitan formula yang pertama. Okay. So, daripada persamaan satu, V sama dengan ds bahagi dt. So, saya bawa formula ni, saya ubah kepada V dt sama dengan ds. Okay. V dt sama dengan ds. Okay. Kemudian, kita buat pengkamiran untuk persamaan ini. Okay. V dt, kita kamirkan kepada T. So, kita kamirkan kepada T, dia mesti ada awal dan akhir. T awal dan T akhir. So, T awal sama dengan kosong, T akhir sama dengan T. Manakala kita kamirkan ds, so dia ada ds awal. Sorry, dia ada S awal, iaitu jarak awal. S0 sama dengan S, iaitu S akhir. So, apabila V dikamirkan kepada dt, kita akan dapat dt T kosong. Dan apabila kita kamirkan kepada ds, kita akan dapat S S0. Okay. Kemudian kita kembangkan. Okay. Vt tolak V jarak kosong sama dengan S tolak S0. Okay. So, daripada persamaan ini, saya ringkaskan. Okay. So, V jarak kosong sama dengan kosong. So, Vt sama dengan S tolak S0. Okay. Kemudian saya ringkaskan, S sama dengan S0 tambah Vt. So, ini adalah persamaan yang ketiga dapat diwujudkan. So, means yang ni adalah persamaan pertama, yang ni yang kedua. So, yang ni yang ketiga yang kita dapat. Okey, baik. So, kemudian kita huraikan pula pada persamaan kedua ni untuk kita bentuk persamaan yang keempat. So, A dt sama dengan dv. So, A dt kamirkan kepada T dan dv kamirkan kepada dv. So, kita kamirkan A kepada dt, A dt kepada T. So, masa awal T sama dengan kosong dan masa akhir adalah T. Kemudian V, hal laju awal adalah U dan hal laju akhir adalah V. So,
A dt, kita kamikan, kita akan dapat AT T kosong, dan kita kamikan dV, kita akan dapat V U. Okay. So kemudian kita pecahkan, kita masukkan nilai T ke dalam. AT tolak A darab kosong sama dengan V tolak U. Okay. A darab kosong sama dengan kosong. Okay. So, kita dapat AT sama dengan V tolak U. So, saya mudahkan, V sama dengan U tambah A. So, ini persamaan keempat yang kita berjaya wujudkan daripada persamaan kedua. Okey. Baik. So, kita teruskan kepada terbitan lain pula. Okey. Baik. So, daripada persamaan satu. Okey. V sama dengan ds bahagi dengan dt. So, kita boleh gabungkan dia dengan persamaan yang keempat, iaitu V sama dengan U tambah AT. So, ds bahagi dt dan V sama dengan U tambah AT. Jadi, kita samakan persamaan satu sama dengan persamaan empat. Okay. So, ds bahagi dengan dt sama dengan U tambah AT. Okay. So, kemudian saya bawa dt ke atas. So, ds sama dengan U tambah AT dt. Okay. Kemudian kita kamikan ds dan kita kamikan persamaan ini kepada T. So, S, jarak awal S0, jarak akhir S, dan T, masa awal adalah kosong dan masa akhir adalah T. So, kemudian kamikan ds, dapat S0 sama dengan, so kamikan U kepada dt, kita akan dapat UT tambah 1/2 AT kuasa 2. Okay, T kosong. So, kita akan kembangkan S tolak S0 sama dengan, yang ini saya terus masukkan nilai T ke dalam T ni. Dan nilai kosong apabila dimasukkan ke dalam T, dia akan jadi kosong. Jadi, saya abaikan yang nilai kosong ni lah. So, kita akan dapat UT tambah 1/2 AT kuasa 2. Okay, kemudian, saya kemaskan persamaan ini. S sama dengan S0 tambah UT tambah 1/2 AT kuasa 2. Okay. So, ini adalah persamaan kelima yang kita dapat. Hasil gabungan antara persamaan 1 dan persamaan 4. Baik. Kemudian, kita buat satu terbitan lain pula. Okay. Antara persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 2 apa yang tadi? A sama dengan dV over dt. Okay. dV over dt. So, macam mana kita nak gabungkan antara persamaan 1 dan persamaan 2? Jadi, kita ubah. Okay. Untuk persamaan 1, kita jadikan dia sebagai dt sama dengan ds bahagi dengan v. Dan untuk persamaan 2, okay, dt sama dengan dv bahagi dengan e. Okay. dt sama dengan dv bahagi dengan e. So, kita samakanlah dt sama dengan dt. Maka ds bahagi dengan v sama dengan dv bahagi dengan e. So, yang ni naik atas. Yang ni naik atas. So, kita akan dapat a ds sama dengan
B dV. So, kita kamikan A kepada DS. Okay. So, kita ada antara S0, jarak awal ke S jarak akhir. Kemudian kita akan kamikan V kepada dV. So, dia punya range dia adalah hal laju awal dan hal laju akhir. Okay. So, kamikan A kepada DS, dapat AS S0 sama dengan V kuasa 2 per 2 U V. Kemudian kita kembangkan. So, AS tolak AS0 sama dengan V kuasa 2 bahagi 2 tolak U kuasa 2 bahagi 2. Kemudian kita simplify persamaan ini. 2 kita bawa ke atas. So, kita akan dapat 2A S tolak S0 sama dengan B kuasa 2 tolak U kuasa 2. Kemudian saya pemudahkan persamaan ini sama dengan V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2A S tolak S0. Okey. So, persamaan yang terhasil ini adalah persamaan yang ke-6. Okey. So, daripada 2 persamaan awal, kita menghasilkan persamaan ketiga, kita menghasilkan persamaan keempat, kita menghasilkan persamaan kelima, dan kita menghasilkan persamaan ke-6. Jadi, sekarang ni kita akan listkan balik semua persamaan-persamaan yang ada. Okey. Yang pertama, V sama dengan GS bahagi DP. Yang kedua, A sama dengan dV bahagi dt. Yang ketiga, S sama dengan S0 tambah BT. Yang keempat, V sama dengan U tambah AT. Yang kelima, S sama dengan S0 tambah UT tambah 1/2 AT kuasa 2. Dan yang keenam adalah B kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2A S tolak S0. Okey. So, keseluruhan persamaan ada 6. Okey. Dan daripada 6 persamaan ini, okey, 3 persamaan, iaitu persamaan keempat, persamaan kelima dan persamaan keenam, yang ini akan paling kerap digunakan. Okay. Persamaan keempat, persamaan kelima, persamaan keenam. So, diharapkan pelajar boleh tahu nak terbitkan persamaan keempat, kelima dan keenam, dan ataupun boleh terus hafal saja persamaan keempat, kelima dan keenam. Dan dia datang daripada sumber yang sama, iaitu persamaan 1, 2, 3 dan kombinasi antara persamaan-persamaan lain. So, ini adalah bagaimana formula ini diterbitkan, dan dia menghasilkan formula lain. So, daripada ketiga-tiga persamaan inilah kita akan selesaikan kebanyakan permasalahan-permasalahan dalam dinamik. So, itu saja untuk pengenalan kepada mekanik dinamik. So, kita akan jumpa pada topik yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.